Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi dengan channel aku Macam biasa, channel aku memaparkan spek-spek yang ada dekat bengkel aku dan yang apa aku pasang dekat bengkel-bengkel aku lah. Yang sama ada yang aku beli atau customer hantar. Okey, ini enjin Lagenda semalam Lagenda semalam aku dah siap pasang dan kejap lagi kita akan cek minyak hitam lah. Okey, dia punya carburetor dia menggunakan dari brand SEK 28mm dengan tengkuk Ego kabel ni aku guna kabel Modernas Chris. Ni Chris ni kabel. Macam ni lah dia punya kejadian. Okey, nanti kita tengok exhaust dia pula. Okey, untuk dia punya exhaust dia menggunakan CJ Ipoh manifold 28 Okey, dari sini keadaan dia macam ni lah. Yang ni aku belum pasang pedal kaki lagi. Nanti baru pasang lah. Jadi kejap lagi kita akan cek minyak hitam dan kita tengok naik ke tak. Alright. Macam motor ni dia menggunakan coil plug dari brand NLK. Lagi dia punya pilot minjet belum setting lagi tapi senang hidup lah. Carburetor SEK ni boleh pakai lah, tak ada masalah. Dia punya CDI apa? Aku tak ingat CDI apa. Dia punya CDI Racing B ke? Aku tak tahu CDI apa. CDI dari brand apa tu? Sekejap ni. Apa? Apa tu? Aku tarik lah. Espada. Dia punya CDI dari brand Espada. Ni CDI dia. Okey lah, CDI ni boleh pakai. Dari sini dia punya penampakan macam ni. Okey, kejap lagi kita buka. Kita tengok minyak hitam naik tak. Okey. Nak check minyak hitam kena buka carburetor ni. Sebab dia rapat tu. Okey. Dia buka. Tapi tadi aku check minyak hitam dah naik. Tapi aku nak tunjuk juga. Kan kau ingat aku kencing. Pasal dia punya ikat tu kan, sampai dia tak boleh ikat, dia jangan paksa ikat tau. Sekejap lagi kan dia gemar apa, sampai dia dah okey. Start ni. Tekan yang lama. Okey, boleh nampak dia punya minyak hitam baiknya naik. Walaupun oil pump standard, tapi kalau korang buka oil pump tu cuci, laluan dia semua baik, tak ada masalah pun dekat oil pump tu. Alright. Kejap lagi aku belanja bunyi. Nikmati lah, tapi tak boleh bunyi banyak sangat pasal dekat tempat aku ni dah pukul 12. Sekarang aku rem dalam belakang aku perumahan, depan aku perumahan, walaupun rumah kedai ni kan. Okey, kejap lagi Aris pasang dan aku belanja rem lah. Sikit-sikit lah bagi ada bunyi. Kan yang tak ada bunyi, dah buat motor tak ada bunyi kan, cakap kencing pula kan. Tak apa, kita buat bagi ada. Alright. Ikat dia tulis. Agak-agak bawah aku tak ketat ni.
Kalau pakai tengkuk ego dia punya ni cun-cunnya. Cantik-cantik Singkat sikit dia. Untuk spek ni carburetor 28 ni memang okey lah. Korang senang setting, tak payah banyak-banyak adjust lagi kan. Kalau kau pakai carburetor besar-besar nanti masalah juga. Okey, kejap lagi aku belanja bunyi. Jom. Okey, macam itulah sedikit sebanyak tentang motor ni Bunyi pun korang dah dengar. Jadi ini adalah episod terakhir untuk legenda spek piston 60 dan stroke 60 lah. Bermakna 170cc, 169cc lebih kurang lah. Okey, siapa yang berminat untuk buat spek ni boleh tengok video ku dan boleh follow je apa yang kita bagi tahu. InsyaAllah kalau korang follow betul lah jadinya. Tapi spek-spek macam ni kena cari exhaust yang sedikit lawas lah. Kalau macam ni dia dah okey exhaust ni. Cuma itulah cutting dia terjongkit kan. Aku pun tak tahu warna okey ke tak okey. Exhaust Jepun ni memang okey. Walaupun yang ni harga dia tak berapa mahal kan. Tapi okey lah exhaust ni. Bagi aku, sebab aku ada pakai dekat EF5 pun aku dah pakai exhaust yang cutting macam ni. Apa lagi dekat Legenda, dengan body Legenda macam ni, dengan jongket dia kena lah pakai tayar besar depan belakang kan, pakai footrest, memang jaya Legenda. Sebiji cutting kaprik. Okey, sampai sini je dulu aku punya video. Sehingga kita berjumpa di lain episod. Assalamualaikum. Bye-bye.